Hey guys, and welcome back to my channel. Siapa yang belum subscribe tu subscribe dulu, yang dah subscribe tu terima kasih banyak. Apa-apa pun intro dulu. Sup. Okay, so hari ni kita dekat Pelex Motorsport dekat Batu Cave. Batu Cave kot? Cawangan Batu Cave tu. Tepi highway ni lah. So hari ni aku nak tukar radiator besar sikit sebab kita jalan jauh kan, hari-hari cedok, perlukan radiator besar. Lepas tu tukar oil pump racing. Ni suggestion kawan-kawan lah. So jadi kita pun nak tukar lah ni. So tengah tunggu giliran ni, penuh ni, kau penuh. Alright, jumpa sekejap lagi. Asal nipis. Dah reput dah pun. Ui, banyak-banyak. Pok pun nak kena makan ni sikit. Okay lah, kalau ada bajet. Apa beza pakai Slayer dengan Dole? Dole besar tu, tank sikit. Macam tank sikit. Replay sama replay dulu. Memang dia macam tempat tu elok lagi. So kita tukar oil pump lah. Stand by screen. Dia 10-22 paling mana ni? Dah selesai. Ya, daripada siang jadi malam kan. Pergi pukul 3 lebih ke 4 pun. So normal lah tu. Terima kasih kepada Pelex Motorsport. Sentul Batu kan? Batu Cave. Dah settlekan aku punya motor. Nasib baik aku punya damper clutch elok lagi. Tak teruk, hancur terus tak ada, elok. So jimat sikit duit lah. So radiator pun dah tukar. So duit nak balik lah. Alright, see you guys on my next video. I see you. Bye bye.